Assalamualaikum dan salam sejahtera semua penonton setia channel ini. Hari ini kita nak kupas satu isu yang sedang panas dan mengejutkan ramai pihak. Berita ini datang dari laporan media Telus yang melaporkan seorang timbalan pendakwa raya TPR Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM didapati positif dadah. Dan yang lebih mengejutkan, beliau telah dibebaskan dengan jaminan polis. Persoalannya, apa sebenarnya berlaku? Kenapa perkara ini boleh jadi? Okey, mari kita tengok. Bahagian pertama, fakta kes. Berdasarkan laporan, TPR tersebut ditahan untuk membantu siasatan kes berkaitan dadah. Ujian yang dijalankan mendapati beliau positif dadah. Walaupun begitu, selepas siasatan awal, beliau dibebaskan dengan jaminan polis pada hari Khamis. Ramai rakyat mula persoalkan kenapa individu berjawatan tinggi yang sepatutnya menegakkan undang-undang boleh terlibat dengan isu dadah. Lebih-lebih lagi, beliau bekerja dalam agensi besar seperti SPRM yang sinonim dengan pencegahan rasuah dan integriti. Kepercayaan rakyat sememangnya menaruh harapan besar kepada SPRM untuk menjaga integriti negara. Tapi apabila pegawai sendiri, apatah lagi seorang timbalan pendakwa raya terpalit dengan isu sebegini, ia menjejaskan keyakinan masyarakat. Persoalannya, bagaimana rakyat nak percaya pada sistem kalau orang dalam sendiri terlibat? Auzubillah. Kes sebegini boleh membuatkan imej SPRM tercalar dan memberi ruang kepada orang ramai untuk hilang keyakinan pada institusi penguatkuasaan. Ini bukan sahaja mencalar reputasi individu tetapi juga mencalar nama baik organisasi. Jadi apa pengajaran dan tindakan kita perlu ambil? Kita semua tahu dadah adalah nombor satu dalam musuh nombor satu negara. Tak kira pangkat, kedudukan atau jawatan, kalau terlibat dengan dadah, ia tetap salah. Kes ini sepatutnya jadi pengajaran kepada semua, terutama orang awam dan juga pegawai kerajaan. Kalau benar terbukti salah, tindakan undang-undang mesti dilaksanakan secara adil tanpa pilih kasih. Kalau tidak, rakyat akan rasa undang-undang ini hanya berat sebelah antara dua darjat. Jadi, janganlah kita mengikut tindakan kita ni buat ikut hawa nafsu. Na'udzubillahi min zalik. Bila kita bekerja ni dah bagus kan. Kerja kita mencegah rasuah apa semua. Tapi kita sendiri gagal menahan diri. Na'udzubillahi min zalik. Video ini bukan nak salahkan siapa-siapa, nak salahkan TPR ke, nak salahkan SPRM ke. Nak kita sama-sama ambil pengajaran dan kita hayati sama-sama bahawa bahayanya dadah ni. Dadah ni menyebabkan ramai orang bunuh diri, bunuh mak ayah, bunuh ahli keluarga, adik-beradik, kawan, sahabat. Sebab apa? Sebab dadah. Allahu Akbar. Sebab kehidupan kita ni bukannya nak mematlamatkan dunia. Dunia bukannya adalah tempat kita nak tinggal selama-lamanya. Dunia adalah tempat kita tinggalkan, untuk kita tinggalkan. Dan dunia ni hanya untuk kita nak kumpul amal dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafara tak percaya dengan hari akhirat. Sebab itulah kita beriman dengan hari akhirat. Jadi kalau kita beriman kepada hari akhirat, kita buatlah seperti mana hari akhirat tu ada. Kita yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau ia pun ada masalah, ialah tahu hari ni ramai orang stres, ramai orang fikir macam mana nak selesaikan masalah. Jadi solusinya ambil dadah, itu jalan singkat. Allahu Akbar. Kita kan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita Islam, kita sebagai orang umat Islam, kenalah minta dengan Allah tu, mohonlah dengan Allah, bukannya mohon dengan makhluk, bukannya percaya dengan aku pakai ni, aku makan ni, insya-Allah aku dia bukanlah kata insya-Allah, dia kata aku tenang. Jangan macam tu. Kehidupan kita ni tak boleh nak ikut hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Nampakkah wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah lagi ditaati. Jadi kehidupan kita ni memang tak bolehlah nak ikut hawa nafsu. Kenalah taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita memegang jawatan yang tinggi ni, bukannya kita rasa aku ni yang paling aku yang paling berkuasa, aku ni patut macam ni, aku kena pakai macam ni. Tidak, sebenarnya itu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apa yang kita buat. Kalau kita tak amanah, macam mana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita ada jawapan kalau kita tak laksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala, tak laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kita memurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni kata kita sayang Allah, kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tindakan kita tak mencerminkan pun. Nauzubillah min zalik. Agak-agak layak tak kita nak bertemu dengan Allah? Sama-samalah kita fikir. Hari ni kita fikir dunia macam mana, aku nak makan apa esok, anak aku nak makan apa esok, rumah aku tak ada lagi, aku nak beli, duit aku tak cukup, esok aku nak kena cari kerja lebih lagi. Itu yang kita risaukan. Adakah pernah tak kita satu detik, satu saat pun pernah tak kita terfikir tentang akhirat? Pernah tak kita fikir macam mana aku nak bertemu dengan Allah? Pernah tak kita fikir? Marilah sahabat-sahabat semua, tuan-tuan perempuan, kita sama-sama fikirkan apa-apa pun, apa pendapat anda semua tentang isu ni. Adakah anda rasa tindakan undang-undang akan dijalankan secara adil? Wallahu alam. Atau anda rasa kes begini mungkin akan tenggelam begitu saja? Nauzubillahi min zalik. Jadi korang tinggalkan komen di bawah. Aku nak tahu pandangan korang semua. Ingatlah, dadah merosakkan hidup. Belia benci dadah, bukan sahaja kepada orang biasa tapi juga kepada golongan profesional. Sama-sama kita doakan semoga undang-undang ditegakkan dengan adil dan semoga institusi penting seperti SPRM terus bersih dan dipercayai rakyat. Apapun, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel ni untuk lebih banyak konten semasa dan isu panas dari channel ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.